Kuala Lumpur, 8 Januari, keadaan lalu lintas di Jalan Mameru dari arah Parlimen ke Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC kembali terkawal berbanding semalam berikutan runtuhan tebing yang berlaku di kawasan jalan tersebut. Pagi ini, 2 daripada 3 lorong yang ditutup semalam dibuka kepada pengguna jalan raya sesulan daripada pembersihan jalan yang dilakukan semalam. Tinjauan kami mendapati anggota Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dan Polis Diraja Malaysia PDRM dilihat sedang mengawal keadaan jalan raya setakat jam 12 tengah hari tadi. Turut kelihatan kerja-kerja menutup tanah runtuh dengan kanvas oleh pekerja pemulihan. Semalam, tebing bukit di tepi jalan itu runtuh pada kira-kira jam 5.20 petang berikutan hujan lebat. Runtuhan seluas 10 x 10 meter persegi itu telah menutupi jalan berkenaan menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk sepanjang lebih 10 km.